Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ingat tak laku ni pahal dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam Malaysia Madani. Salam awam Islamnya. Salam jadikan semua sentiasa berkualiti dan terus tumbuh. Salam Universiti Air Mumtaz. Kita sedang mendidik Qawiyul Amin. Salam bertaling perdana, mendepani cabaran, mencipta kejayaan. Salam sambil lestari, sambil semat, bumi menawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tuan Ahmad Azri bin Zainal Nur, Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor dan Corporate MDI. Yang berusia Tuan Haji Abdullah bin Haji Ramli, Ketua Penuh Pengarah Unit Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Sektor Pendidikan Islam, Tuan Haji Solehan bin Rauf, Ketua Sektor Pentadbiran Bahagian Pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Selangor, Puan Mariati binti Abdullah, Pegawai SIP Plus, Bidi Petaling Perdana, A.Al Kamarul, Hisham bin Haji Yop Hashim, Ahli Majlis Zul 4 MBSJ, Encik Taqiyuddin Amini bin Abdul Sattar, YDP PIBG Sam Lestari, Yang Arif Datuk Dr. Arif Sanusi bin Yub Juhari, Wakil Invapers PIBG Sekolah Sam Lestari, Dr. Syahrizan Adham bin Ahmad, Naib yang Ketua PIBG, juga merangkap pengarah untuk majlis graduasi pada hari ini. Barisan penolong kanan, guru-guru, tetamu dan yang saya tak lupakan, KSIB tingkatan 4, tingkatan 5 yang mendominasi majlis hari ini. Terima kasih dan tahniah. JJK televisi yang hadir, anak-anak yang diraihkan, para graduan yang insya-Allah akan menerajui kecemerlangan SPM Sam Lestari 2025. Amin. Selamat datang kepada majlis graduasi Sam Lestari untuk 2025. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah, saya ucapkan pertama-tamanya selalu kalau pagi-pagi hujan. Mungkin doa tuan-tuan makbul. Allah bagi kita mentari yang begitu bersinar, seperti mana cahaya-cahaya yang terpancar di wajah-wajah ibu ayah serta anak-anak pada hari ini. Alhamdulillah. Majlis graduasi kali ini diadakan khusus untuk meraihkan dan memberi pengiktirafan kepada 130 putra dan puteri tingkatan 5 2025. Majlis ini sebagai perangsang kepada mereka untuk mencapai kejayaan dalam segala bidang yang diceburi, malah diharapkan dapat mengukir kenangan manis dalam lipatan sejarah para graduan. Kumpulan graduan yang ada dalam dewan ini adalah terdiri daripada, tolong tepuk tangan dia kalau ibu sebut ya, 22 putera dan puteri tingkatan 5 Biruni, 22 orang putera puteri daripada tingkatan 5 Farabi, 36 putera dan puteri daripada 5 Razi. Mungkin kuat 4 ni tu, sebab Razi terdiri daripada lebih ramai daripada kumpulan pelajar yang lain ya. 23 putra puteri tingkatan 5 Faldol dan 27 peserta puteri daripada 5 Sinam.
Boleh ditentukan mana yang kuat. Mereka ini semua telah menjalani peperiksaan percubaan SPM yang baru langsung daripada Julai sehingga September. Lama ya periksa tu sebab berbagai-bagai paper yang kita hadapi. Untuk pengetahuan Tuan Prasni dan yang lain-lain dihormat, sampai sekarang mempunyai subjek yang banyak. Ada dini, ada sains, ada account, ada admat dan sebagainya. Jadi memang makan masa yang lama sebab setiap subjek ada beberapa kertas. Contoh bahasa Melayu ada 4 kertas. Berbanding dengan masa kita ambil SPM dulu, tak ada. Hanya ada ujian lisan ya. Okay, jadi itulah cabaran anak-anak. Namun cabaran untuk anak-anak sampai sekarang kira kacang lah, insya-Allah ya. Pencapaian setakat ini, pencapaian A dalam percubaan SPM 12 orang menerima 11A, iaitu daripada yang A ke atas merangkumi 53% daripada semua pelajar. Jadi 11 orang mendapat 10A yang kita akan raikan pada hari ini, dan yang lain-lain itu meliputi 47%. JPS untuk percubaan ini iaitu 3.41, meningkat lebih baik berbanding dengan peperiksaan pertengahan tahun lepas. 4 tahun ni baru ni 4.14. Banyak ada peningkatan. Anak-anak kita telah usaha ibu ayah, insya-Allah. Di samping kerja kuat daripada guru-guru, insya-Allah. Doakan ya. Sebenarnya majlis graduasi ini dan peperiksaan SPM yang bakal ditempuhi adalah titik permulaan dalam kehidupan yang bakal diterokai. Suka untuk saya ingatkan kepada anak-anak, peperiksaan SPM bertulis, diingatkan bukan ada tuntut ya, pada 25 November nanti yang bertulis, sedangkan yang lain dah lepas dah ya. Ujian bertutur bahasa Melayu kita akan hadapi pada 3 hingga 6 November, diikuti dengan ujian bertutur bahasa Inggeris pada 10 hingga 13 November. Seterusnya amal sains pada 17 hingga 19 November, berturut-turut. Mudah-mudahan anak-anak kuat, mudah-mudahan anak-anak terus sihat, terus bersemangat. Bila dah ada graduasi ni lagi bersemangat, insya-Allah. Ya? Okay, saya berharap anak-anak tingkatan 5 dalam majlis ini reka dengan tarikh-tarikh yang penting ini yang ibu sebut tadi, dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi peperiksaan. Setiap usaha yang telah anda lakukan selama ini akan melalui cabaran, rintangan, melalui saat gembira dan sukar, dan akhirnya akan membawa titik kejayaan. Amin ya. Inilah hasilan dan buah tangan daripada kerja keras dan kesungguhan semua. Namun ingatlah bahawa ini bukan penghujung perjalanan. Ini adalah permulaan bagi perjalanan yang lebih jauh dan besar dalam kehidupan anda semua. Dunia di luar penuh dengan pelbagai cabaran dan peluang. Nak pilih cabaran atau nak hadapi peluang? Seiring dengan kejayaan yang diraih, anda juga perlu bersedia untuk terus belajar, beradaptasi dan menjadi individu yang berdaya saing dan bertanggungjawab. Dalam situasi ini ya, jangan lupa tugas kita sebagai orang yang diharapkan, sebab anak-anak keluaran Sames biasanya menjadi seseorang di luar, khususnya untuk sekolah agama bantuan kerajaan macam kita. Saya dimaklumkan Puan Prasni kita buka produk sekolah agama. Jadi di depan kita ini adalah orang-orang yang hebat yang dulunya bersekolah di sekolah macam kita. Anda perlu mencari contoh tersebut. Saya ingin melihatkan anak-anak agar tidak melupakan jasa ibu ayah, guru-guru yang banyak berkorban untuk kejayaan anda semua. Mereka adalah pendorong. Tanpa mereka kita tak jadi apa-apa. Khususnya
Macam malam tadi kan, masing-masing nampak baik banyak ada usaha kami, pihak guru dan khususnya terutama ibu ayah bertungkus-lumus hampir 2 bulan yang lalu untuk menyediakan majlis ini. Maka manfaatkanlah majlis ini sebaik mungkin supaya menjadi penguat untuk anda, mendorong dan menguatkan cabaran anda. InsyaAllah kalau kata nama peperiksaan SPM memanglah namanya cabaran, tetapi cabaran yang telah kita agak, cabaran yang kita telah tahu sejak daripada kita menghadapi peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan percubaan dan sebagainya. Saya ingin menyeru kepada anak-anak untuk sentiasa menjunjung tinggi nilai murni yang telah difaham ditanam sepanjang perjalanan pendidikan. Kejujuran, integriti, disiplin dan rasa sebenar, rasa tanggungjawab adalah asas utama dalam membentuk kejayaan sebenar. Walaupun hari ini adalah hari yang penuh kegembiraan, saya ingin ingatkan pada anda semua, pada anak-anak, pada anak-anak ibu sekalian terutamanya, agar tidak lupa diri. Kita masih ada lagi cabaran. Minggu depan kita ada berbagai lagi final touch yang kita telah susun. Minggu depan ada sedikit lagi cuti, dan kita terus lagi, walaupun cuti, cikgu terus buat kelas online. Hormati guru, hormati ibu ayah, hormati orang-orang yang telah berjasa di sekolah, termasuklah pengawal keselamatan, pembersih kawasan yang sebenarnya mendorong kejayaan kita. Untuk akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Ahmad Azri, mewakili Yayasan MBI, kerana telah menyumbang sebanyak 10,000 untuk program digitalisasi untuk sekolah yang pada dasarnya anak-anak kita telah menjalani PDP bawa tablet ke sekolah, Tuan. Sejak daripada bulan 3 yang pas, bulan 5 tak silap saya. Jadi mereka telah rasa seronoklah belajar, dan alhamdulillah itu membuktikan daripada pencapaian peperiksaan percubaan yang lalu. Mudah-mudahan dengan amanah dan integriti pada anak-anak ini memberi lebih manfaat, sebab mereka ni duduk di asrama. Kalau mereka tak dibekali dengan tablet dan apa-apa device, maka soalan-soalan yang datang daripada YouTube, daripada media sos itu tak dapat. Dan kita juga menghadapi masalah, iaitu masalah elektrikal yang ada kaitan dengan kita punya wifi, sambungan wifi dan capaian wifi. Jadi pada waktu ini hanya tingkatan 5 saja yang boleh bawa tablet. Kalau kita nak meluas kepada tingkatan 4, maka kita kena minta lagi mana-mana sumbangan, insya-Allah. Terutama ibu ayah lah, terutama dari sisi komuniti dan sebagainya. Saya mengucapkan juga terima kasih daripada bagi pihak sekolah, kehadiran daripada komuniti sekitar yang kami biasanya kalau diganggu, minta maaf pada Tuan Jahan, pada Tuan Haji Salahuddin, yang kadang-kadang anak-anak murid kita terpaksa menggunakan kemudahan-kemudahan yang ada di surau dan di sekitar. Terima kasih atas sokongan, bantulah kami, sokonglah kami kerana untuk mendidik anak-anak yang hebat ini bukan mudah, insya-Allah. Jadi akhir kata saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada anak-anak yang telah berjaya menamatkan pengajian, insya-Allah amin, pada bulan Disember nanti. Semoga segala usaha dan doa yang dipanjatkan sepanjang perjalanan membuahkan hasil yang barakah dan berjaya dalam segala bidang yang diceburi. Teruskan berusaha dengan penuh dedikasi dan semangat juang yang tinggi, dan jangan pernah berhenti mengejar impian. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.